Assalamualaikum dan salam diberi. Selamat datang ke podcast Al-Masri. Saya, Waki Kristina, host pada petang ini. Sekarang, saya bersama Ustaz Sofkin dari SMI Al-Masriah. Okey Ustaz. Ustaz dah ready? InsyaAllah. Okey, boleh saya tanya Ustaz, macam mana Ustaz boleh terlibat dalam bidang Taranum? Keterlibatan saya dalam seni suara Taranum Al-Quran ini sejak di sekolah menengah lagi, ya, iaitu ketika mana saya menghafaz Al-Quran di Ma'had Tahfiz Al-Quran di Kuala Lumpur. Kita adalah subjek kita Taranum dalam tu, ya. Dalam banyak-banyak subjek itu ada subjek Taranum Al-Quran. Walaupun tidaklah begitu serius, tetapi pendedahan awal di situ, alhamdulillah, di peringkat sekolah menengah. Alhamdulillah. Okey, apa ujian Ustaz selama berada dalam bidang ni, dan macam mana juga Ustaz kita ni nak asah sekali dalam bidang Al-Quran? Al-Quran ini memerlukan guru yang betul lah, ya. Kita sentiasalah kena belajar minat kepada Al-Quran ini dan berguru dengan guru yang betul-betul mahir dengan Al-Quran ini. Dari situ kita akan dapat kemahiran lah, kerana Al-Quran ini dia luas lah bidang dia, kan. Dari sudut pembacaan, sudut tajwidnya, makhrajnya. Itu juga kalau dicampur dengan Taranum ini, jadi begitu luas lah, insyaAllah, ya. Barulah datang kemahiran itu kepada kita. Okey, boleh tak Ustaz belanja kami satu Taranum yang selalu Ustaz baca untuk jadi santapan kita pada petang ni lah? Lama dah tak baca ni. Tak mana dah. Kami teringat dengan Ustaz Taranum ni. Baca surah Fatihah mudah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, saya tanya Ustaz, macam mana Ustaz nak jaga suara, nak kawal daripada macam untuk Taranum macam lebih rosak ke? Dan nak jaga suara kita lah. Antaranya untuk kita mengekalkan prestasi kita lah, ya, mengikut keadaan masing-masing, potensi masing-masing itu berbeza, ya, bakat masing-masing. Jadi kalau saya, maknanya ada jugalah sikit-sikit latihan. Kalau tak boleh tiap-tiap hari pun seminggu 2-3 kali, kan. Latihan pernafasan. Mana bila bangun tidur tu, kita duduk dulu, jangan kita bangun terus, ya. Kita buat tarik nafas bagi penuh dada, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Kita buat dalam 3 kali, ya, paling kurang. Jadi teknik ini bukan sahaja untuk kita kata menjadikan suara kita itu agak baiklah prestasi dia, tapi kesihatan pernafasan kita pun jadi baik. Nah, kalau ada orang yang
suka penat-penat kan, semput-semput kan, cuba buat ni senaman ini, ya, senaman pernafasan ini, insyaAllah. Kita tengok dalam 2 minggu ke sebulan kita tengok, insyaAllah bertambah baik. Kemudian kita buat suara kita ni mengikut tahap-tahapnya, kita keluarkan suara kita. Bermula pada yang paling bawah sekali, suara yang daripada dada. Contoh macam ni lah, suara dada ya. Kita buat selama mana yang boleh ya. Lagi mana boleh buat, kita buat. Jangan memaksa-maksa pula kan. Kemudian kita buat pula yang atas sedikit, iaitu suara tekak ya. Sampai habis ya. Kemudian suara di hidung pula. Sampailah habis ya. Kemudian suara otak. Itu untuk latihan kita yang pertama dan yang kedua tadi, untuk kita mengeluarkan suara kita bagi okeylah, maintain lah suara kita, bagi nafas pun agak stabil panjang. Itu untuk nafas kita, untuk suara kita. Untuk menjaga suara kita daripada serak semua sekali itu, nombor satu ada air lah. Air itu sebagai musuh ya. Ringkas ceritanya macam itulah. Suara kita serak ataupun ya semput-semput, minum air ya. Kemudian makanan-makanan yang bergetah, dia akan mengganggu. Kemudian susu, kalau kita nak guna suara, kita kena pantang susu dalam sehari lah sebelum kita menggunakan suara kita. Sebab susu ini dia mengeluarkan kahak ya. Kalau baby pun, kalau minum ada penyakit dalam ni kan, ada kahak dalam paru-paru kan, doktor tak bagi minum susu. Sebab dia akan mengeluarkan kahak, mengganggu paru-paru ni. Begitu juga dengan kawasan kerongkong kita. Okey, itu insyaAllah. Okey. Boleh saya tanya Ustaz tak? InsyaAllah. Apa pandangan Ustaz kalau kita nak baca taranum dalam solat? Membaca taranum dalam solat kan, bolehlah nak baca, tapi kalau solat seorang-seorang boleh ya. Kalau jadi imam tak boleh ya. Ada larangan, sebab apa? Dia akan memanjangkan solat itu. Sedangkan Nabi kata solat seorang imam yang paling baik iaitu yang paling ringkas, meraihkan semua makmumnya ya. Jadi kita tak galakkanlah bertaranum. Kalau sembahyang seorang-seorang tu mungkin boleh Tapi masalah kita ni, kalau seorang-seorang paling ringkas ke ni. Kalau jadi imam tu dah beri panjang. Kalau boleh Syekh Nu'ain nak buat dalam solat tu masalah tu. Jaga-jaga ya. Okey. Ustaz, ni saya nak tanya last soalan. InsyaAllah. Okey. Ni hot topik juga. Contoh kan, apa hukum perempuan ni nak bertaranum di hadapan khalayak ramai? Itu kita kata khilaf lah di kalangan ulama kan. Diwajibkan ke? Khilaf ni maknanya dibolehkan ataupun tidak dibolehkan. Paling ringan pun dibolehkan. Agak pendapat paling agak ketat, dia kata tak boleh. Sebab akan menimbulkan beberapa perkara yang tak apa syar'ah kan daripada orang-orang yang mendengar ni ya. Tetapi oleh sebab kerana kita hidup dalam suasana yang agak terbuka sekarang ni, jadi itulah yang telah kita amalkan dalam negara kita ya. Jadi kalau tidak keterlaluan, insyaAllah kita boleh bertolak ansur lah dalam perkara tersebut. Tapi jangan berlebih-lebih ya. Buat sekadar-sekadar yang kita kata tahap-tahap keperluan, lagu-lagu yang tidak keterlaluan, insyaAllah. Itu. Okay, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih untuk setakat ini saja untuk hari Selalu ini. podcast 2 jam. Okey, terima kasih Ustaz. Sedikit itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi next episode untuk podcast. Tunggu kami ya. InsyaAllah.